JB terbaik. So lepas kita faham tentang masalah ni, dekat mana masalah ni, siapa yang terlibat dengan masalah ini, apa semua kan, baru kita boleh bergerak ke cari punca apa sebenarnya yang menyebabkan dia tidak hadir ke sekolah. Yang sebahagiannya mungkin terkait dengan punca keluarga mereka yang memerlukan mereka berkorban untuk bekerja dan sebagainya kan. Yang sebahagiannya juga ada kaitan dengan punca-punca yang berlaku dekat sekolah. Landscape dekat sekolah, environment dekat sekolah, learning environment dekat sekolah, learning environment dalam bilik darjah kan. So perkara-perkara ini harus difahami supaya kita dapat menangani masalah ini. Tapi malangnya kalau kita tak dapat lihat, tak dapat cari punca sebenar kenapa orang tak datang sekolah, kita sekadar mendapatkan contoh-contoh yang agak general sifatnya, agak surface sifatnya. Macam contohnya murid tak minat, dia takkan boleh menyelesaikan masalah. Tapi kalau kita cari punca sebenar, murid tak minat tu betul, tapi tak minat tu sebab apa? Tak minat tu sebab A, sebab B, sebab C. Supaya secara tak langsung kita boleh cuba menangani masalah murid tak minat tu kenapa. Sebagai contoh, kalau dia tak minat, katalah dia tak minat, dia tak hadir kerana dia tak minat sekolah. Tak minat sekolah tu tak minat apa sebenarnya? Tak minat pasal kantin, pasal tandas, pasal subjek matters, cikgu. So kalau tak minat tentang perkara ini, kita cuba bantulah untuk ubah suai atau untuk buat sedikit penjajaran supaya dia lebih suka dengan learning environment dekat sekolah. Sampai satu peringkat kalau ada kaitan dengan cikgu kita yang mungkin ya, dia mengajar dengan baik, cikgu mengajar dengan baik, cikgu telah mengajar dengan betul, cuba deliver segala knowledge, tapi pendekatan dia tak kurang sesuai dengan dominant psychometric murid sebagai contoh kan. Murid tu dominant psychometricnya ialah interpersonal, yang suka bergaul, suka mengemukakan pandangan, suka mengemukakan pandangan, suka mengemukakan soalan misalnya, suka bertanya sebenarnya, suka berkongsi. Tapi dalam sesi pedagogi ada setengahnya awak diam dulu, nanti. Sekali budak tu ingin terlibat, nanti dulu kata, nanti lepas ni saya akan terangkan. Jadi setengah budak, bila orang yang sangat dominan dalam psychometric interpersonal ni, dia memerlukan feedback yang segera kan. So kalau itu punca je, so senang kita nak cari jalan menyelesaikan masalah. Jadi bukan sekadar kita pasal tak minat aja, okey dah tak minat nak buat macam mana. Dia bukan begitu. So inilah antara perkara yang kami sedang kerjakan supaya sedikit learning environment di sekolah ini dapat menarik murid untuk hadir ke sekolah. Sebab tu pentingnya tentang seek first to understand, then to be understood. Kita nak fahamkan, kita kena faham mereka dulu.